Satu benda yang aku suka pasal Hooga Intense Reed Diffuser ni adalah wangian yang dicipta khas untuk korang letak dekat rumah, dekat office, dekat bilik tidur. Mana-mana korang nak letak pun sesuai. Okay, macam aku ambil wangian yang berbau Olibanum and Cherry Moya. Olibanum ni apa? Olibanum ni lebih kepada bauan yang lebih kepada a bit spicy, and then dia ada aroma kayu sikit and balsamic. Cherry Moya ni pula apa bang? Cherry Moya ni lebih kepada bauan yang ada macam fresh sikit, and then dia juga ada kepada tropical yang manis, dan juga dia ada creamy sikit. So kedua-dua ni sesuai lah untuk korang timbulkan mood happy, hilangkan stres masa bekerja ke ataupun semasa berada di rumah ke. So aku memang suggest gila perfume ataupun wangian daripada Hooga ni untuk korang letak dekat rumah korang. Dan yang paling best sekali, Hooga ni, yang ini aku suggest adalah 200 ml, dan aku dah guna almost lebih kurang 2 months or 3 months macam tu, dan dia masih ada lagi baki dalam suku macam tu. So dia tahan lama lah. Untuk pengetahuan korang, Reed Diffuser ni adalah didatangkan juga dengan stick. So stick tu korang buka penutup ni, kau letak dalam ni untuk tahan lebih lama lah. Macam aku tak guna tau stick tu. Aku guna lebih kepada macam aku letak lilin dan aku bakar, letak setitik aroma ni, dan dia akan bau semerbak satu rumah kau. Dan juga aku ada letakkan juga lebih kepada, usually aku tak guna pun yang bakar lilin ke ataupun letak stick ke, aku akan letak dekat diffuser. So dekat diffuser ni kau titiklah 1-2 macam tu, letak air dalam 500 ml, and then dia tahan daripada pagi sampai ke petang. Memang bau dia semerbak. So mana korang nak dapat, dah tak payah dah nak pergi store dia, kau dapatkan dekat beg kuning aku sekarang. Aku akan share link, grab sekarang.